Boros nani sebenarnya mengidap simptom anxiety psikosomatik. Simptom tu sebenarnya typical, very typical. Sebab itulah boros nani pergi check semua normal. Boleh hilangkan dia dengan ubat. Ada ubat anxiety kita boleh bagi untuk hilangkan dia dalam tempoh 15 minit hingga setengah jam. Dia akan lega lah. Lepas tu dalam ubat tu bertahan dalam 1 hari hingga 2 hari, dia akan datang balik. Sebab ubat tu tidak menyembuhkan poros nani, dia mengurangkan simptom. Kalau nak menyembuhkan dia, kena ikut step lain. Step dia sembuh baik anxiety tanpa ubat, ada 9 step saya selalu ajar. Pertama, kena tahu dengan kenal. Kedua, kena percaya dan terima kenyataan, berdamai dengan takdir. Positif ada anxiety. Tak terima kan? Tak percaya kan? Tak nak kan? Tak redha kan? Tak berdamai dengan takdir kan? Sebab tu dia penyakit tu tak sembuh. Kerana tak percaya, tak terima, tak redha, tak nak sembuh. Kan? Betul? Nak sembuh kan? Nak macam dulu kan? Itulah faktornya. Anxiety, poros nani, stres. Yang ketiga, kena ready untuk reset mindset pagi tengah malam. Yang keempat, kena ada plan. Kena tutup semua pintu trigger. Mulut tu selalu bercakap, otak tu selalu cari sempuh, tangan tu pegang badan, pegang sana pegang sini, mulut tu selalu mengeluh, mata selalu google, jari selalu google, telinga selalu dengar benda-benda pasal penyakit. Kan, betul tak? Mulut tu bercakap pasal penyakit, bila nak baik, bila nak baik, bila nak baik, bila nak baik. Otak tu selalu tanya bila nak baik, kenapa tak baik, kenapa tak baik. Dan poros nani tak sibuk sangat, tak sibuk untuk kerja-kerja yang seronok, mencari sembuh tak habis-habis. Okay? So tak ready dan tak ada plan. Yang kelimanya, tak busy dan tak divertkan otak dan tak fokus dengan kerja. Yang ketujuh, share dengan support group tak cukup kuat. Lepas tu yang ke-8, tak redha. Tak nak kan sakit ni kan? Tak sembuh macam semalam kan? Stres, mencari sembuh tu stres. Yang ke-9, tak positif. Itu 9 step nak baik tanpa ubat. Kalau poros nani nak datang jumpa saya, dan marilah saya buktikan benda tu anxiety. Datang waktu sakit, okey? Kalau sihat jangan datang. Waktu sakit saya akan buktikan. Lepas tu positif kat poros nani akan sembuh semua waktu tu. Lepas tu saya akan ajar macam mana nak baik tanpa ubat. Syarat dia, jangan degil. Kalau degil, kau tak percaya, kau tak redha, kau tak terima, tak nak berdamai dengan hati, jangan datang. Sebab tak akan sembuh. Ubat boleh kurangkan saja. Kalau puan poros nani nak sembuh, ikut step yang saya ajar. Kalau nak kurangkan saja, telan ubat tu semua hidup. Ubat tak sembuh, ubat tak bahaya. Cuma nak sembuh kena ikut step. Mesti boleh. Jangan degil. Nanti datang, saya tolong.